Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Nazira binti Asno dan pada hari ini saya akan berkongsi manual cara penggunaan bahan bantu mengajar saya yang berbentuk digital. Jadi saya memilih di SKP tingkatan 3 untuk saya laksanakan aktiviti di dalam kelas, iaitu saya memilih aspek tata bahasa di mana standard kandungannya menggariskan memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat, dan standard pembelajaran melihat kepada memahami dan menggunakan kata kerja dalam ayat mengikut konteks yang betul. Jadi topik utama saya adalah berkaitan tentang kata kerja dan tema yang saya pilih ialah tema 15, destinasi misteri. Jadi dalam melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran ini, saya melihat kepada dua objektif pembelajaran di mana saya mahukan pada akhir pembelajaran ini pelajar dapat menyenaraikan 10 kata kerja berdasarkan video pendek yang dituntun. Kedua, pelajar dapat membina 10 ayat menggunakan kata kerja dengan konteks yang betul berdasarkan video pendek yang dituntun. Jadi berdasarkan objektif ini, saya melihat kepada um, kriteria kejayaan di mana pelajar dapat mengenal pasti kata kerja berdasarkan video yang mereka tonton. Kedua, pelajar dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 kata kerja berdasarkan video yang ditonton. Dan yang terakhir sekali, pelajar dapat membina sekurang-kurangnya 6 ayat menggunakan kata kerja dengan konteks yang betul berdasarkan video yang ditonton dan bertemakan destinasi misteri. Jadi, sesi pengajaran dan pembelajaran saya ini akan berkonsepkan kata kerja. Maka manual di sini adalah saya akan terangkan bagaimana bahan bantu mengajar digital saya diimplementasikan di dalam sesi pengajaran lah. Sebelum saya menggunakan bahan bantu mengajar digital saya ini, saya dedahkan dulu para pelajar kepada konsep kata kerja. Jadi konsep kata kerja ini saya bangunkan, saya cipta satu video di mana saya terjemahkan suara saya ke dalam bentuk animasi dan saya terangkan dalam bentuk digital apa itu konsep kata kerja dan apa contoh-contoh kata kerja. Jadi melalui video animasi yang saya hasilkan ini, pelajar akan dapat gambaran yang lebih jelas tentang apa itu kata kerja dan apa contoh-contoh kata kerja. Jadi apabila mereka faham dan dapat mendapat gambaran awal tentang konsep kata kerja, barulah bahan bantu mengajar digital saya ini digunakan dan diaplikasikan oleh pelajar semasa sesi pembelajaran. Jadi saya kongsikan sedikit video di mana saya mencipta satu video berkaitan tentang konsep kata kerja. Hai semua, saya Cikgu Nazira dan hari ini saya ingin mengajar awak tentang kata kerja. Jadi, apa itu kata Ibu kerja? pula terlalu seronok. Jadi, Dalam fikiran ibu, dia bercadang menyatakan memotong lubang untuk memasak sayur dan menggoreng telur untuk dijadikan lauk tengah hari. Subjek Oh, dalam sebelum terlupa, Okey, ibu juga bahu memasak bubur ayam. Contoh dalam Jadi, dia perlu contoh menanam kata nasi kerja terlebih dalam dahulu. ayat ialah Banyak Ali betul perancangan membeli ibu saya ini. Kata kerja membeli itu memerlukan objek, iaitu buku, untuk menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh Ali. Jadi, dalam ayat akan ditulis sebagai Ali membeli buku. Membeli ialah kata kerja dan buku ialah objek. Faham tak? Saya pula, selepas Selain ibu itu, memberitahu bahawa kata ayah kerja ingin juga membawa kami boleh semua menerima bercuti, imbuhan. saya pun mestilah bersiap sedia. Menunjukkan bentuk dan makna Nampaknya yang saya berbeza. perlu sediakan bagasi untuk Misalnya, menyimpan pakaian. imbuhan pada kata Pasport kerja juga penting. menyapu. Manalah tahu menunjukkan ayah ingin membawa perbuatan kami pergi aktif. ke luar negara. Manakala Selain itu, imbuhan saya juga perlu pada memastikan disapu wang mencukupi. menunjukkan Manalah tahu perbuatan pasif. saya mahu membeli cendera hati untuk kawan-kawan saya. Baiklah, adakah kamu sudah faham apa itu kata kerja? Dan apakah contoh-contoh kata kerja? Jika kamu sudah faham, kita akan terus kepada aktiviti seterusnya. Hai semua, saya Cikgu Nazira. Jadi berdasarkan video itulah pelajar akan dapat gambaran awal tentang konsep kata kerja.
Okey, jadi saya teruskan kepada bahan bantu mengajar digital saya. Di sini saya kongsikan kod QR. Jadi siapa yang menonton ini bolehlah scan dan menonton video yang saya cipta sendiri. Dan ia sebenarnya ada 3 babak. Dan setiap babak itu saya dah pecahkan dia. Saya pecahkan dia kepada 3 babak dan setiap babak itu akan ada soalan-soalan rangsangan yang akan ditanya kepada pelajar. Okey, jadi itu saya akan kongsikan dengan lebih mendalam di sini. Langkah-langkah penggunaan bahan bantu mengajar digital. Jadi, bahan bantu mengajar ini saya namakan permainan teka sampai betul. Jadi, di mana pelajar apabila mereka dengar, mereka perlu meneka ataupun mendengar apa kata kerja yang terdapat di dalam setiap babak dan mereka perlu senaraikan. Jadi, manualnya adalah semasa mereka BBM ini saya tunjukkan kepada mereka dan mereka juga boleh sebenarnya untuk mengakses sendiri dengan syarat mereka perlu ada peranti dan juga ada akses digital lah. Jika di sekolah mereka boleh gunakan makmal komputer. Okey, jadi pertama pelajar akan melihat satu paparan pada skrin mereka, akan ada butang di mana mereka akan tekan setiap butang berdasarkan arahan yang diberikan. Jadi setiap arahan yang mereka nampak, mereka tekan akan membawa mereka kepada aktiviti tersebut. Okey, kemudian daripada situlah mereka akan nampak video dan mereka perlu jawablah, senaraikan dan seterusnya. Okey, ini contoh paparannya. Di mana pada mulanya pelajar akan nampak inilah paparan dia dan mereka perlu menekan butang mula. Okey, jadi apabila mereka menekan butang mula, maka paparan tersebut akan membawa mereka kepada paparan yang sekarang inilah. Jadi siapakah anda? Jadi pelajar perlu menekan pelajar. Apa yang akan berlaku jika pelajar menekan selain pelajar? Maka paparan ini akan keluar jika mereka menekan butang selain pelajar. Jadi jika mereka tersalah tekan, mereka perlu tekan butang kembali ini untuk kembali kepada paparan yang ini. Okey. Jadi kemudian setelah mereka berjaya menekan paparan pelajar, paparan ini akan keluar dan memberikan cara dan peraturan bermain. Permainan itulah. Jadi jika mereka faham, mereka akan tekan butang seterusnya. Tapi jika mereka mahu kembali ke paparan awal, mereka akan tekan kembali. Jadi seterusnya, ini paparannya dan mereka akan tekan butang anda sudah bersedia. Apabila mereka tekan, paparan ini akan keluar. Ya atau tidak. Jika mereka bersedia, mereka akan tekan ya. Jika tidak, mereka akan tekan tidak. Dan paparan tidak ini, butang tidak ini akan membawa mereka kepada paparan yang paling utama tadi. Okey, jadi seterusnya apabila paparan butang ya ditekan, maka keluarlah paparan inilah. Jadi mereka akan tekan cabaran bermula. Mereka akan tekanlah. Okey, jadi akan ada video. Ini babak pertama seperti yang penonton lihat tadi ada imbas QR kan. Jadi inilah sebenarnya videonya. Jadi boleh juga imbas di sini. Jadi dekat sini akan ada satu audio yang memerihalkan tentang perancangan bercuti. Berdasarkan audio yang dimainkan itu, pelajar perlu dengar, meneliti dan mengenal pasti apa kata kerja yang ada di dalam audio tersebut. Okey, kemudian mereka akan tekan butang seterusnya apabila babak ini telah habislah, tamat. Jadi paparan ini akan keluar. Okey, baik. Sebenarnya kenapa diberikan 3 kotak? Sebenarnya 3 kotak ini petunjuk bahawa terdapat 3 kata kerja yang terdapat di dalam babak tersebut. Jadi jika mereka inginkan petunjuk lebih mendalam, mereka perlu tekan, pelajar perlu tekan butang seterusnya. Tetapi jika mereka mahu mainkan semula video tadi, mereka akan tekan, pelajar akan tekan kembali. Okey? Jika mereka jika pelajar ini tekan seterusnya, paparan ini akan keluar. Ini adalah petunjuk pertama tentang audio tersebut. Jika kita dengar pada audio sebentar tadi ada mengatakan ayah menelefon. Jadi inilah gambarnya, menelefon. Ini adalah petunjuk. Begitu juga dengan petunjuk kedua, ketiga. Kemudian terdapat juga babak 2. Ini semua adalah animasi yang saya cipta sendiri dan saya sesuaikanlah dengan topik dan juga apa tata bahasa yang ingin saya ajar kepada pelajar saya. Jadi perkara yang sama juga,
akan ada petunjuk. Okey, ini adalah babak ketiga. Okey, babak ketiga. Kemudian akan ada petunjuk juga seperti biasa. Setiap butang yang dipaparkan ini mempunyai fungsi tersendirilah. Jika pelajar tekan kembali, mereka akan kembali kepada video sebelum itu. Jika seterusnya, dia akan membawa pelajar kepada bahagian seterusnya. Jadi apabila pelajar berjaya menyenaraikan 10 kata kerja, maka mereka perlu membina ayat. Okey, pada akhirnya pelajar ini perlu membina ayat berdasarkan kata kerja yang mereka telah senaraikan tadi, yang mereka telah kenal pasti dan senaraikan. Okey. Dalam pembinaan ayat ini, kita berfokus kepada destinasi misteri. Jadi, ayat yang dihasilkan berdasarkan 10 kata kerja yang disenaraikan itu perlulah berkaitan tentang destinasi misteri, sama ada percutian ke, pelancongan dan sebagainya. Jadi, secara keseluruhan, saya melihat bahan bantu mengajar berbentuk digital ini sangat relevan pada masa kini. Ini bersesuaian dengan dasar pendidikan digital kita pada tahun 2023 di mana ia menghasratkan pelajar itu perlu fasih dan celik digital. Maka guru ini adalah ejen perubahan di mana guru perlu mengimplementasikan teknologi, mengintegrasikan teknologi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Bukan sahaja bilik darjah, di luar juga perlu. Ini kerana jika teknologi ini diintegrasikan di dalam kelas, ia sebenarnya meningkatkan pemahaman dan minat pelajar. Jadi pelajar tidaklah mendengar secara tradisional. Ada satu kaedah lain yang guru perkenalkan melalui teknologi dengan animasi ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan teknologi. Dia membuatkan juga kelas itu lebih interaktif. Pelajar lebih seronok dan juga membantu guru mengajar dengan lebih berkesan sebenarnya. Kerana bahan yang disampaikan itu jika jelas, maka pelajar akan mudah faham. Pembelajaran juga dilihat lebih dinamik kerana pelbagai gaya pembelajaran digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan dia sebenarnya memberi satu pengalaman yang menyeronokkan kepada pelajar. Dan kita juga melihat kepada akses kepada maklumat yang lebih luas dan terkini. Kita juga bergerak seiring dengan teknologi, maka saya berpendapat pendidikan itu juga perlu bergerak seiring dengan teknologi supaya kita mempersiapkan pelajar ke dunia yang sebenar. Kita tak nak dia habis belajar tetapi mereka tidak celik digital. Kemudian pada akhir sekali, fleksibel dan menarik. Ini yang paling saya nak tekankan. Fleksibel dan menarik kerana berbentukkan digital, ada pelbagai warna, pergerakan teks, animasi, kartun dan sebagainya, audio. Sebenarnya menarik minat pelajar. Kemudian dia fleksibel. Bahan bantu mengajar digital ini sebenarnya dilihat sangat fleksibel kerana ia bukan sahaja boleh dilaksanakan di dalam semasa sesi pengajaran guru sahaja, malah jika pelajar pulang ke rumah, pelajar boleh juga mengakses sendiri secara kendiri tanpa bimbingan guru kerana bahan bantu mengajar yang saya hasilkan ini sudah ada arahan yang jelas. Jadi pelajar boleh akses sendiri dengan syarat mereka ada peranti dan juga ada akses internet yang kuat. Maka sesi pembelajaran kendiri mereka tu akan dilihat lebih berkesan lah sama ada guru atau tidak. Jadi secara keseluruhan saya melihat BBM saya ini sangat sesuai digunakan bagi pelajar-pelajar yang mempelajari aspek tata bahasa kata kerja. Dan pada masa yang sama melatih pelajar menjadi lebih fokus untuk mendapatkan maklumat yang sepatutnya mereka dapatlah berdasarkan arahan yang diberikan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.